Kereta api laju Jakarta-Bandung yang dikenali sebagai Whoosh mencatat lebih 10 juta penumpang sejak mula beroperasi. Daripada Jakarta ke Bandung 30 minit je naik kereta api cepat Whoosh. Luas kan? Indonesia hari ini melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara. Kereta cepat Indonesia, Whoosh, kini menjadi sorotan warga Malaysia setelah diresmikan sebagai kereta tercepat di Asia Tenggara, melaju hingga 350 km per jam dan menghubungkan Jakarta-Bandung hanya dalam waktu sekitar 45 menit. Popularitasnya begitu tinggi hingga masuk pemberitaan utama TV Malaysia, menampilkan keunggulan teknologi transportasi Indonesia yang membanggakan. Bahkan, mantan Perdana Menteri Malaysia ke-9, Ismail Sabri Yaakob, pernah menaiki Whoosh saat berada di Indonesia. Whoosh pun dinilai sebagai simbol kemajuan teknologi Indonesia yang menginspirasi negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Perkhidmatan kereta api laju Jakarta-Bandung yang dikenali sebagai Whoosh mencatat lebih 10 juta penumpang sejak mula beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. Syarikat pengendalinya PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC pada Khamis memaklumkan pencapaian itu direkodkan antara 17 Oktober 2023 hingga 25 Jun 2025, melibatkan sejumlah 10,14,707 penumpang, merentasi 29,786 perjalanan. Pengerusi Besar KCIC Hal Ehwal Korporat Eva Chairunisa dalam satu kenyataan berkata, angka ini mencerminkan sambutan tinggi masyarakat terhadap perkhidmatan tersebut. Tambahnya peningkatan jumlah penumpang turut disokong usaha integrasi pengangkutan yang melibatkan kereta api pengantara, transit aliran ringan, Jabodetabek, perkhidmatan bas dan teksi. Eva turut memetik hasil kajian Pusat Pendidikan Universiti Indonesia yang mendapati kereta api laju itu hanya menghasilkan 6.9 gram karbon dioksida bagi setiap kilometer perjalanan berbanding 12.7 gram oleh kenderaan persendirian. Selain itu, perkhidmatan itu juga berjaya mengurangkan pelepasan karbon sehingga 54% dan berpotensi menjimatkan sekitar 2.91 bilion rupiah setahun dalam kos berkaitan kemalangan jalan raya. Projek kereta api laju Whoosh bermula pada 2015 dengan pembinaan dilancarkan setahun kemudian dan mula beroperasi pada 2023. Ia seterusnya menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengendalikan rangkaian kereta api laju. Projek itu merupakan sebahagian daripada inisiatif pembangunan infrastruktur berskala besar yang disokong pelaburan China di bawah inisiatif jalur dan laluan Beijing. Indonesia hari ini melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggara. Projek yang tertunda bernilai berbilion dolar itu disokong China yang akan mengurangkan perjalanan di antara ibu kota Jakarta dan bandar utama lain. Kereta api peluru buatan China bernama Whoosh dibina untuk membawa lebih 600 orang pergi dan balik dari Jakarta dan Bandung dalam masa 45 minit, merupakan sebahagian daripada inisiatif infrastruktur jalur dan jalan China. Whoosh boleh mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam dan menelan belanja usaha sama China-Indonesia lebih daripada 7 bilion dolar Amerika untuk dibina. Whoosh ditetapkan dengan kos kurang 5 bilion dolar dan dibina menjelang 2019, tapi kelewatan isu pembinaan dan wabak COVID-19 menyebabkan kos meningkat. Jokowi sebelum ini merancang untuk mengalu-alukan Presiden China Xi Jinping pada masa depan untuk menaiki kereta api itu. Daripada Jakarta ke Bandung 30 minit je naik kereta api cepat Whoosh. So ada yang tanya, macam mana I beli tiket? Guna kad, cash, kad kaunter atau boleh beli online? So basically boleh beli dekat kaunter, tapi kat kaunter just guna kad sahaja. Tapi kalau macam I beli dekat apps Whoosh, cumanya kena guna credit card sahaja. So bila dah sampai stesen Halim, boleh terus pergi dekat mesin tiket ni and also claim kita punya tiket. Basically ada 3 jenis, ada first class, business class dengan premium economy class.
kelas. Macam I ambil premium economy class je, harga dia RM300,000 bersamaan dengan RM90. Daripada stesen Halim ke stesen Padalarang ambil masa 30 minit and kita ada designated seat number, tak boleh pilih, and kelajuan dia 350km per jam. Bila dah sampai stesen Padalarang, kita belum sampai lagi Bandung, kita kena naik pula feeder train. So kita kena turun satu tingkat and naik feeder train daripada stesen Padalarang ke stesen Bandung. Tak payah beli tiket lain, guna tiket yang sama je, and perjalanan ambil masa lebih kurang 20 minit. Duduk bebas, tak ada designated seat number. Supir pun dah sampai, bye, nak jalan-jalan Bandung. Sekarang pukul 1.45, kita dah sampai dekat stesen kereta api Halim. This is where kita akan depart ke Bandung. So bila you dah sampai di stesen, you terus pergi ke mesin ni untuk beli ataupun print you punya tiket yang you dah beli dekat apps. Kalau macam I beli dekat dia punya apps sebab kalau dekat sini hanya boleh pakai macam diorang punya bank ataupun QRIS. So I beli through dia punya app sebab bayar pakai credit card and then print kat sini. Train station dia dah nampak macam dekat airport. Sumpah cantik gila, and the system pun ada juga check baggage macam dekat airport sana. Okay, so tak lama pun from tunggu sampailah masuk, diorang akan panggil based on you punya train number, and then just scan you punya tiket and then you akan pergi ke platform dia. Dekat platform dia tu sumpah cantik gila, tapi you need to be quick untuk cari you punya coach and masuk terus sebab based on you punya timing tiket yang you beli tu memang sharp dia terus gerak. Okay, dah start rasa yang dia punya kereta api ni makin lama makin laju. Okay, itu speed kereta api biasa. Nampak tak? So stable, nampak tak? Tengok the flow of the water. Okay, walaupun perjalanan ni setengah jam, tapi choices of food dia sumpah banyak gila. So untuk Wush ni, kalau korang nak pergi Bandung, korang kena stop dekat stesen Padalarang and then korang turun. Korang tak perlu nak beli tiket baru pun, literally just turun daripada Wush tu and then pergi ke this one. You turun je escalator, you akan terus jumpa train yang straight to Bandung within 10 minutes. Hai! Kebetulan pula ada orang Malaysia yang kenal I macam segan pula. Daripada Jakarta, kalau nak pergi ke Bandung, kita ambil masa 2 ke 3 jam. So kita nak naik train lah, nak short 30 minit saja. Kita ambil kereta cepat. Dia guna konsep China kot, dia laju. Fuh, 30 minit je. Jom nak bawa hampa. Jadi tiket ni, kita akan pulak sekitar 8.20. Saya 8.10. Kita sampai semua. Ini punya space sangat luas. Stesen tu yang tanya laju berapa train ni, yang ni laju dia 318km sejam. Dah. Ni pula gambaran dekat luar macam mana. Rasa smooth je, tak rasa gerak. Okey, dan gambaran dalam pula macam ni. Ni gambaran daripada dalam. Okey, so kita dah sampai sekarang ni. Lebih kurang 8.45. So lebih kurang setengah jam lah. Dan saya dapat tahu yang bila kita sampai kat sini, dia train ni dia berhenti kat Padalarang. Maksudnya apa, kena naik train percuma ada bawah ni, ataupun naik Grab ke. 15 minit lagi sampailah ke Bandung. So harap membantulah bagi siapa-siapa yang nak ke Bandung daripada Jakarta ataupun nak bercuti di Indonesia. Tiket tadi lebih kurang RM70 per kepala. Like dan komen kalau hampa suka datang Indonesia juga.